contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada sedikit perbezaan, iaitulah kita lihat seorang lelaki menaiki tangga juga, tetapi di belakangnya dia membawa satu beban. Iaitulah rajah menunjukkan seorang lelaki yang mempunyai berat badan 500 Newton dengan beban di belakangnya 100 Newton. Menaiki tangga dengan tinggi tegak 5 meter. Hitung kerja yang dilakukan. Ya, kita menggunakan rumus yang sama, iaitulah W bersamaan dengan F darab S, tetapi berat badan 500 Newton pada lelaki ini mestilah ditambah dengan 100 Newton beban yang diletakkan di belakangnya. Jadi kita ambil 500 Newton tambah 100 Newton darab dengan sesarannya adalah 5 meter. Jadi bersamaan dengan 600 Newton darab 5 meter sama dengan 3000 Newton meter, sama dengan 3000 Joule. Ya, contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga juga ada perbezaan, iaitulah contoh yang ketiga, sebuah kotak tadi berjisim 15 kg. Jadi soalan ini dia tidak memberi jisim kotak di dalam Newton, tapi dia diberi dalam kilogram. Jadi Ahmad mengangkat sebuah kotak berjisim 15 kg dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ahmad? Anggapkan daya graviti yang bertindak ke atas objek berjisim 1 kg ialah 10 Newton. Jadi untuk soalan contoh 3 ini kita perlu menukarkan kilogram terlebih dahulu kepada Newton. Jadi berat kotak 15 kg darab 10 Newton, sebab 1 kg adalah 10 Newton. Jadi bersamaan dengan 150 Newton. Setelah selesai kita tukarkan berat objek daripada kilogram kepada Newton, barulah kita masukkan ke dalam rumus W bersamaan dengan F darab S. F adalah daya dan S adalah sesaran. Jadi daya yang kita perolehi daripada berat kotak tadi adalah 150 Newton darab dengan 2 meter. Sesarannya adalah 2 meter. Jadi bersamaan dengan 300 Newton meter. Jadi jawapannya adalah 300 Joule. Ya, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.